tahun 2023, Tuan S seorang pesara dapat duit segedebuk daripada EPF. Tapi dia kata waktu tu tak ada ilmu. Beliau share dalam live saya, dia dah buat satu kesilapan iaitu membeli 2.28 kilo emas 916. Tuan S cerita, waktu ketika dia buat pembelian ni, dia didorong oleh emosi dan waktu tu dia tak ada ilmu tentang ilmu simpanan dan juga emas. Jadinya, dia kata itu adalah kesilapan yang dia buat ketika dia terima duit tanpa ada ilmu yang betul. Setiap kali saya live, dia akan masuk dan share pengalaman dia tu untuk jadikan pengajaran kepada mereka yang nak bermula buat simpanan emas, iaitu dia nasihatkan untuk buat simpanan emas 999 agar mendapat keuntungan yang lebih baik. Tahun 2023, beliau membeli 2.28 kilo emas 916 dengan harga RM288 per gram. Jika dia membeli tahun 2023 2.28 kilo emas 999, hari ini beratnya akan mencecah 1.3 juta emas. Beliau pun dah jadi jutawan. Kita nak menyimpan emas, kita kena ada ilmu yang betul dan pastikan matlamat kita jelas untuk simpanan ataupun untuk perhiasan. Jika faham, komen faham. Boleh follow saya untuk ilmu emas yang lebih praktikal untuk anda amalkan dalam hidup.